Karakter yang aku adalah Darah dan Abang-Abang Blood Brothers. Darah manis ke darah apa ni? Darah kotor. Saya kena buat bekam. Tiga benda aku suka filem ni, dia punya jalan cerita lah. Jalan cerita dia memang nice sebab dia laju. Phase 1 saja dah banyak benda berlaku. Phase 2, lepas tu dia punya third act. So dia punya cerita tu banyak benda berlaku dan cara dia susun tu cantik lah. Tu yang cerita dia memang best. Second, aku suka semua karakter hidup. Bagi aku maybe tak banyak yang tak menyelah lah. Semua karakter ada function. Lepas tu ada karakter yang kau tak sangka, kau ingat benda ni macam tak ada apa-apa punya, dia paling penting sekali, MVP. Macam tu. Nombor 3 adalah, aku rasa dia punya fight scene lah. Fight scene dengan action. Dia sebenarnya action. Ni first time aku tengok cerita action Malaysia yang tembak-tembak dia tak boring. Selalu kau tak tembak kau apa nyorok dia. Ni macam tembak dia nampak dah improve sikit. Nampak macam John Wick sikit macam tu lah. So dah improve. So itulah 3 benda aku suka. Benda paling aku benci agak spoiler lah, aku tak boleh cerita kan. Cuma aku boleh cakap satu benda lah. Dia punya plot twist predictable lah. Maybe untuk aku lah, orang lain maybe akan surprise. Tapi bagi aku, sebab bila kau dah banyak tengok cerita gangster, cerita action, cerita polis apa semua kan, so benda-benda plot ni macam kau dah predict lah. Dia cari dia susun apa semua tu kan, kau dah tahu dah. Itu je lah. Tapi sebenarnya predictable ni tak adalah benda yang salah sangat. Cuma bila kau dah banyak sangat tengok, kau dah boleh dah detect lah. Itu je lah. Sebab dia apa, 7 naga aku bagi 7, tak bagi 7 lah. Bagi 9 per 10 memang best.